Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Korang semua boleh duduk? Terima kasih, cikgu. Wah, korang sangat bersemangat ya hari ni. Siap tolong bukakan slide untuk saya? Mestilah, kan dah nak dekat exam. Wah, ada kesedaran ya semua? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan pembelajaran hari ni ya. Korang baca? Seorang tolong baca boleh? Siapa nak baca? Cuba baca. Saya pilihlah. Wana tolong baca apa tajuk kita hari ni? Tajuk kita hari ini iaitu pengenalan seni visual bahagian A. Okey, lakaran merupakan awal sebelum kita bermulanya menjadi lukisan. So kita ada garisan, warna, apa lagi? Bentuk, rupa, Zalina. Okey, saya akan bagi kertas untuk awak supaya korang lebih faham lagi. Untuk lebih faham lagi. Ni tengok kritik mana yang tak boleh, ni kritik. Yang ni awak baca. Ni kritik, baca, kritik. Kenapa dalam kelas saya ada orang tidur ni? Sekarang ni waktu belajar, bukan tidur. Kau diam lah. Bukannya aku dapat apa pun dengan belajar ni. Lah budak-budak zaman sekarang ni. Korang jangan jadi macam budak tadi ya. Jangan jadi macam budak tadi. Tolong beradab dengan guru. Tak dengan saya, dengan guru yang lain. Faham? Kalau nak biadab sekalipun, simpan. Faham? Okay, ini kita akan masuk topik seterusnya. Jenis lukisan. Seorang tolong baca. Kila, lepas ni kita pergi library nak? Okey, boleh? Jom. Dekat library pun banyak buku best tau sekarang. Kila pun nak cari buku juga. Okey. Macam tu lepas ni lah, kita pergi. Boleh? Ada Razlan lah. Saya pergi jumpa Razlan sekejap Okey, kalau macam tu saya masuk kelas tau. Okey, bye. Bye. Razlan, Kila nak cakap something ni. Awak janganlah tidur dalam kelas lepas ni. Awak kenalah respect cikgu tu. Janganlah adab dengan cikgu. Ingat, kita belajar ni sebab mak ayah. Awak nak berjaya tak? Kau diam. Kau menyemak. Kau belah sana. Mesin kau campur hidup aku. Dah belah. Betul juga kan. Tak apalah. Aku cubalah berubah. Ada definisi bentuk. Okey, semua boleh nampakkan.
Hai anak bangsa, jangan biarkan masa berlalu sia-sia. Penuhi dada dengan ilmu dan adab agar hidup dipandang mulia. Karena harta boleh berkurang, karena pangkat boleh hilang, namun ilmu yang disemai dengan keikhlasan akan kekal menerangi kehidupan. Maka marilah kita bersama menghayati sebuah persembahan penuh erti tentang ilmu yang meninggikan budi dalam dikir barat yang akan kami bawakan ini. Terimalah. Adik-adik di baku pelajaran, tuntutlah ilmu, jangan mudah jemu. Adik-adik di baku pelajaran, tuntutlah ilmu, jangan mudah jemu. Bangun pagi-pagi lepas mandi kita semaya, nak pergi sekolah cium tangan ayah ibu. Adik-adik di bangku pelajaran, balik sekolah bila dah lepas makan, hijau cikgu suruh kita buat selalu. Adik-adik di bangku pelajaran, di waktu petik adik ngaji Quran, bila dah malam rajinlah baca buku. Adik-adik di bangku pelajaran, masa belajar tanya sifat nak melawai, bila periksa dapat nombor 1. Adik-adik di bangku pelajaran, masa mengaji tak sah malu, tak sah segar, benda hot tak tahu cepat-cepat tanya cikgu. Adik-adik di bangku pelajaran, tuntutlah ilmu, jangan jemu. Dada teganya jangan adik nak teleh, bila ketagih tubuh segar jadi layu. Adik-adik di bangku pelajaran, tuntutlah ilmu, jangan jemu. Bila dah berjaya jadi pengawal kerajaan, jangan lupa jasa ayah ibu. Adik-adik di bangku pelajaran, tuntutlah ilmu, jangan jemu. Cara hak baik adik ambil waktu ladeh, cara hak buruk jangan adik tiru. Adik-adik